Okey, hari ni aku nak share cara check drain motor mesin basuh. Okey. Okey, mesin basuh ni customer cakap air dia tak buang. Jadi aku syak barang ni lah, drain motor ni. Okey, tapi bila aku dah test tadi, benda ni okey. Okey, jadi aku tak perlu tukar barang ni. Cara check dia senang je. Ni wire dia, dua ni. Satu masuk live, satu masuk neutral. Okey. Okey, lepas tu kita pasang soket kat sini. Okey, sekarang kita test je. Kalau benda ni tarik, maknanya dia okey. Jangan tukar. Nanti tukar pun tak guna, tak ready juga. Okey, tengok aku buka. Okey, dia bergerak. Maknanya dia punya drain motor okey. Jadi jangan tukar. Okey.